Bila kita masbuk, maknanya kita mari lambat. Boleh jadi masbuk kita mari lambat serakaat. Okey, contoh mudah. Semayang maghrib. Faham? Tok Imam naik rakaat yang kedua. Okey. Kita rakaat baru sampai. Rakaat apa kita? Tok Imam rakaat kedua. Faham? Kita baru sampai. Okey. Allahu Akbar. Tu imam rakaat kedua, kita rakaat apa? Satu. Lepas tu tu imam turun rakaat sujud. Lepas tu tu imam duduk tak tahiyat awal. Duduk tahiyat awal, kita duduk tahiyat awal juga. Faham? Nah. Patutnya, betul tak? Lepas tu tu imam naik rakaat yang ketiga. Kita naik rakaat yang kedua. Tu imam turun rakaat sujud, tahiyat akhir. Kita duduk ikut imam. Faham? Kegi imam salam tak? Salam tak? Dah kita salam tak? Mu salam tak rembuk tang muka. Faham lagi? Mu dah ada salam. Mu baru 2 rakaat. Tu imam 3 rakaat. Jadi tu imam tahiyat apa? Tahiyat akhir. Kita tahiyat apa? Tahiyat awal. Bangun tahiyat akad tak tangan. Nampak? Kita naik seorang diri ni tu imam salam kan. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita naik akad tangan. Allahu Akbar. Sunat akad tangan. Apa? Kerana kita naik dari tahiyat awal. Jangan nampak tahiyat akhir. Tahiyat akhir imam. Kita hanya mengikut. Okey. Begitu juga kalau kita naik daripada rakaat pertama ke rakaat kedua. Ada tak akad tangan? Tak ada. Faham? Naik rakaat pertama ke rakaat kedua, tak ada akad tangan. Tapi imam akad tangan. Kalau imam akad tangan, contoh, imam rakaat kedua tahiyat awal, kita rakaat pertama. Imam bangun ke rakaat ketiga, sunat akad tangan. Kita bangun ke rakaat yang kedua, sunat tak akad tangan? Tak sunat bagi kita, tapi sunat akad ikut imam. Tepat kita tak sunat akad kerana rakaat kedua. Tapi itiba'ul imam, ikut imam, sunat pula kata ulama, ikut akad retek. Padahal bukan tepat kita akad. Apa ilmu akad? Imam akad retek. Ju'ilal imamu liyutamma bih. Nabi kata dijadikan imam untuk kamu ikut.